Tak dapat. Pasal dah penuh. Alah dah masuk. 3 kali. 19 jam maju paling belakang. Habis kacau lah tu. Tu yang dia minum tu. Dan kena beli 2 kali. Kau tak percaya. Orang beli masa dah 2 minggu Ramadan. 2 minggu. Tak boleh beli cepat. Kalau beli cepat nanti dia akan terminum. Yelah. Tak tahu siapa yang beli dah. Aku tak tahu siapa yang beli. Nanti tanya orang. Dia beli pakai duit siapa. Kau pakai duit aku memang kena ambil lah. Tapi aku tak tu pakai duit siapa dia beli. Pakai duit semua. Jual dia boleh dah minum. Kalau duit orang mana boleh. Kalau duit mak ke duit abang tak boleh lah minum. Duit apa dia duit aku ke tik? Patutlah banyak. Dia nak beli baju raya dia habiskan dari kotaknya. Kan syarat dia tu baru dia boleh beli baju raya. Bila sendiri tengok nanti harganya macam mana. Dulu aku pernah beli baju. Aku nak beli 2 pasang. Jadi ada 3 lah baju. Yang lepas punya, yang tahun lepas punya dengan yang tahun ni punya. 3 pasang. Konsep dapatlah murah. Ni yang mahal lagi 1 baju. Bila dah nanti ni kalau pergi dapat ke duit sarah ni dik? Dapat tak dapat? Tak, kalau bonus dapat nanti duit sarah tak dapat. Tu yang pelik. Tengoklah yang tim macam mana. Kalau tak ada, tu bukan rezeki kita lah. Rezeki lain. Kalau tak dapat kan ni, tak dapat duit raya ni. Kau dah habiskan airnya. Dah bedal. Kan kau bedal airnya banyak. Cuba kau kira berapa orang nanti. Kau kira apa? Orang ni berapa orang? Tahun ni. Tahun lepas sikit kan? Tahun lepas sikit je. Tahun ni aku rasa tahun ni sikit. Tapi jenis lain tak raya. Cik Ita dah tak raya kan? Cik Ita pun dah tak raya. Siapa lagi yang tak raya? Cik Ita pun tak raya. Wak Ahmad pun dah tak raya. Wak Ahmad Zeti raya tak tahun lepas? Tak raya kan? Tak raya kan? Tak ada raya tak sini? Tak kan? Yang muka macam alat tu raya tak? Tak. 4. Jadi Asma pun tak raya kan? Tak. Asma Jo pun tak raya. Saza tak raya sini. 7 orang lah. Dari siapa lagi?
Sal dah raya tak? Tak. 8. Dari 8 rumah tak raya. 8 orang tak raya. 8 lagi, siapa lagi yang tak raya? Tahun lepas nanti Sal, Saza, Jo, Sal. Muhammad kau dah sebut Muhammad. Nama. Ijam raya kan? Maksudnya Ijam lah orang pertama raya. Dia tak raya sebab ni kot, sebab takut. Makannya cacing. Air kotak makan. Air kotak air apa ha? Kalau dekat apa? Kalau dekat tu jadi apa air kotaknya?